Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita bagaimanakah sekiranya seorang isteri ini yang menghadapi stres akibat kecurangan dalam rumah tangga dia datang nak buat rawatan. Jadi mungkin ada yang terfikir-fikir, macam mana ya kalau kita pergi nak dapatkan rawatan di tempat-tempat yang mengamalkan complementary medicine ini akan lakukan. Jadi insyaAllah kita share bagaimana sebenarnya kaedah yang kita akan buat. Okey. Pertama sekali, apabila dia datang, kita akan buat satu penilaian. Penilaian ni biasanya kita akan buat pemerhatian kepada wajah dia, kepada lidah dia, kepada tapak tangan dia. Kadang-kadang kita akan tengok iris dia, kan? Jadi, tubuh kita ni sebenarnya sangat banyak boleh memberikan cerita kepada kita dengan ilmu lah, ya. Dia boleh menunjukkan dah tahap mana dah kadar stres kita ni. Okey. Jadi bila kita lihat keadaan lidah sebagai contoh, hujung lidah ni yang terlalu merah memberi makna kemungkinan badan ini sedang mengalami ketegangan atau kegelisahan yang sangat tinggi pada sesetengah individu. Begitu juga dengan tangan yang pucat menunjukkan kurang khasiat dalam pemakanan dia, menjadikan dia boleh jadi sejuk, menggigil. Ada sebuah buku lah yang menyokong perkara ini yang dinamakan The Body Keeps the Score. Dia menjelaskan bagaimana trauma boleh memberikan kesan jangka panjang kepada sistem saraf dan tubuh manusia ni. Jadi bila kita nak buat rawatan ni, pertama sekali adalah kita kena faham dulu sistem tubuh pesakit berkenaan. Di samping tu kita akan berbicara dengan dia, kita akan tanya, minta dia bercerita, dan kita akan cuba tengoklah kesinambungan apa yang kita perhatikan dengan apa yang diceritakan. Kadang-kadang ada yang diceritakan tu kita tak nampak dan kita akan dapat maklumat tu daripada dia cerita. Kadang-kadang dia sendiri bercerita tapi dia tak tahu wujudnya dah telah berlaku dalam tubuh dia, ya. Setelah kita buat penilaian berikut, barulah membuka mata dia. Oh, dah tahap sekian-sekian. Jadi dia mula tahulah yang bahawa dia ni kena betul-betul fokus untuk buat rawatan. Setelah kita dah dapat kenal pasti dan kita dah tahu juga kaedah mana yang terbaik. Ada banyak kaedah sebenarnya, ya. Tapi apa-apa kaedah pun kita nak pilih ni, selalunya kita akan mulakan dengan bacaan Al-Quran dululah, doa-doa yang turut kita sebutkan sebagai ruqyah. Cuma ruqyah ni macam-macam lah, kan. Ada ruqyah yang kita kata lawan sihir ke apa ke. Taklah macam tu. Sebenarnya kita membaca Al-Fatihah, baca doa, membaca Bismillah turut disebut sebagai ruqyah. Dan dalam Tibun Nabawi, kaedah inilah yang sangat-sangat digalakkan, ya, untuk kita gunakan terlebih dahulu dalam merawat penyakit. Baik. Jadi kajian dalam Journal of Religion and Health turut mendapatilah bacaan Al-Quran boleh membantu menurunkan tahap stres, ya, berkesan menenang kepada tubuh. Jadi dia membantulah menenangkan keadaan pesakit sebelum kita mulakan rawatan. Kadang-kadang ada orang dia nak buat rawatan tapi keadaan jiwa dia tak tenang, takut, tak dapat buat rawatan. Jadi ruqyah ini membantu untuk dia relax dulu. Setelah relax barulah kita mulakan. Kemudian berikutnya adalah kaedah akupuntur yang mungkin digunakan. Ada orang kalau terlampau takut sangat pun, kita buat akupuntur tapi mungkin tidak menggunakan jarum. Walaupun hakikatnya menggunakan jarum tu ada kelebihan dia, tetapi kita manfaatkan poin-poin, titik, lokasi pada badan manusia itu untuk kita rangsang, ya, saraf dia. Okey, kalau kita menggunakan jarum, ya, dia boleh membantu melegakan beban emosi yang terlalu lama disimpan lah. Yang mana ramai sebenarnya tak sedar emosi ni memberi kesan kepada sistem saraf, ya. Tahu-tahu dah sakit sana sini. Kenapa sakit? Sebenarnya saraf dia telah terganggu. Okey, jadi banyaklah. Kalau cakap bab akupuntur ni sangat banyak kajian yang menunjukkan bahawa
kita buat rawatan dengan acupuncture ni membebaskan endorfin, menyokong keseimbangan respon stres tubuh dan menjadikan tubuh pesakit tu lebih tenang, lebih relax, rasa nak tidur. Hari ni saya ada rawat satu orang yang dia mengalami depression, perempuan. Saya rasa umur dia 42 ke 39 ke, macam tu lah. Jadi hari ni kali kedua dia buat rawatan. Tak juga banyak jarum yang saya letak. Ada 5 dekat kepala, 2 dekat telinga dan 1 dekat dahi. Bila akhir sekali saya letak dekat dahi tu, terus saya nampak dia macam nak tidur. Dia kata dia rasa mengantuk sangat tiba-tiba. Bila cepat sangat dia rasa nak mengantuk, itu tanda parasimpatetik berlaku yang sangat cepat, di mana menunjukkan bahawa selama ini badan dia telah sangat-sangat terbeban dengan stres dalam badan dia. Dan saya bagi dia tidur lah. Nampak happy lah dia lepas rawatan tadi. Alhamdulillah. Okay. Kemudian mungkin juga kaedah berikutnya memerlukan bekam. Salah satunya. Yang mana dia membantu tubuh yang terlalu lama dalam keadaan tegang dan menstabilkan tekanan darah. Bila keadaan tekanan darah stabil, kita rasa lebih selesa lah. Cuma bila bekam ni kita kena berhati-hati, sebab tidak semua orang sesuai dibekam pada ketika itu. Jadi pemeriksaan yang sangat teliti mesti dibuat. Banyaklah dia punya pantang larang dia sebelum bekam, dan saya tak nak ceritakan di sini. Nanti saya akan kupas dalam video yang lain. Okay, jadi seterusnya kita turut mempunyai kaedah dengan melaras tulang dan turut melaras postur. Kadang-kadang bila kita dah tak sedar, kita dah terlalu sedih, kita tak perasan dah kita duduk macam mana, kita meringkuk macam mana, yang lama-lama otot tu menarik keadaan tulang kita, menjadikan dada kita jadi sempit, bahu jatuh, menjadikan masalah lah kepada saraf kita. Sebab tulang belakang ni sangat penting, kerana dia mempunyai sambungan ke organ-organ dan juga anggota. Jadi dalam psikologi ni, postur tubuh ni turut berkait dengan emosi manusia. Jika postur tubuh ni berada dalam keadaan yang tidak sihat, maka emosi manusia juga akan jadi terkesan. Sebab itulah kita boleh menggunakan kaedah ni untuk membantu mengurangkan ketegangan dan badan akan rasa lebih selesa. Jadi bila tubuh sudah mula terbuka, semula tersusun, keadaan tulang-tulang dia ni, maka dia akan rasa lebih selesa dan mula bersedia untuk bangkit. Kemudian yang berikutnya adalah aromaterapi. Aromaterapi ni sebenarnya saya sangat-sangat teringatlah kisah Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub yang kehilangan anak yang dikasihinya, iaitu Nabi Allah Yusuf. Dipendekkan cerita, pada satu tahun itu di mana Nabi Allah Yusuf telah menjadi pembesar di Mesir dan mendapat tahulah ayahandanya iaitu Nabi Allah Yaqub telah pun sakit, buta, disebabkan setiap hari menangis di atas kehilangan Nabi Allah Yusuf ni. Maka Nabi Allah Yusuf mengirimkan pakaiannya melalui abang-abangnya, dan bila sampai je diorang dekat halaman di rumah Nabi Allah Yaqub ni, Nabi Allah Yaqub kata, aku terhidu bau Yusuf. Dan setelah diletakkan baju itu di atas muka dia, maka dia boleh melihat semula. Di sini sangat memberi satu pemahaman yang besar kepada saya sebagai orang yang pernah belajar bidang aromaterapi ni, menandakan bahawa dengan satu aroma yang menenangkan kita boleh membantu tubuh kita lebih rileks, dan rileks itu memudahkan potensi kesembuhan. Kemudian berikutnya adalah kita guna kaedah
terapi kristal. Ya, terapi kristal ni dia melibatkan sentuhan kristal tu, tekstur mineral dia tidak kena mengena lah dengan zodiak sekian mesti kena pakai sekian warna, sekian jenis batu, tidak. Tapi ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mineral di dalam. Sebagai contoh, ya, bloodstone. Bloodstone pada titik-titik merahnya adalah merupakan zinc. Jadi, sentuhan kepada kulit membantu untuk kelancaran dan peredaran darah. Okey. Di kajian dalam environmental psychology menunjukkan elemen alam seperti batuan ini turut boleh membantu menyokong respon relaksasi manusia. Kita nak pesakit ni kembali tenang lah. Okay, kemudian mungkin ramai tak pernah dengar lah nama jenis terapi ni. Kita panggil api terapi. Api terapi bukan maksud kita menggunakan api untuk melakukan terapi berikut. Dia adalah datang dari kalimah ataupun dari perkataan apis, iaitu lebah. Jadi terapi menggunakan perlebahan. Jadi banyaklah daripada perlebahan ni, madu yang sangat-sangat antaranya disebut-sebut, ya, dalam hadis pun ada. Asyifa fi thalath, syurbatul asal antaranya, iaitu dikata syifa itu, penyembuhan itu ada pada 3 perkara dan meminum madu ini diletakkan di awalnya. Okay. Itu madu. Kemudian ada banyak lagi item-item dia dari lebah ni, ya, seperti propolis, pollen, royal jelly. Begitu juga dengan item-item lain, ya, seperti anak lebah, seperti racun lebah. Ya, tetapi saya tak nak panjangkan perbincangan di sini. Saya cuma nak menyatakan kaedah menggunakan api terapi ini juga turut boleh kita consider untuk digunakan merawat pesakit kita. Okay. Dan kebanyakan bahan daripada perlebahan ini kita panggil mengandungi banyak polifenol. So polifenol ni banyaklah kajian mendapati bahawa bahan yang kaya dengan polifenol ni membantu tubuh untuk menghadapi oksidatif stres. Jadi bila tubuh dah letih, ya, dengan menghadapi isu skandal suami kita kan, jadi perlukan sokongan untuk pulih semula. Kemudian kaedah yang lain antaranya adalah kita lihat balik, okay, apakah benda yang menyentuh kulit kita. Yang selalunya paling besar kawasan yang disentuh adalah pakaian. Dan di sini saya menggunakan kaedah terapi fabrik, iaitu sutera. Terapi sutera. Bagi contoh, tudung sutera. Okey, pakaian sutera, inner sutera ke, anak tudung sutera ke. Sebab kalau kita berada dalam keadaan stres yang berpanjangan, material pakaian, apalagi material pakaian yang sintetik, dia lagi menambahkan sensitif, ya, menambahkan stres kepada kita. Kulit kita rasa tak selesa, tak boleh nak bernafas, ya. Malah ada haba. Sebab tu, bila kita tengah sakit kepala, kadang-kadang kita kena check balik, ya, anak tudung apa yang kita pakai, getah ikat rambut apa yang kita pakai. Kerana kebanyakannya yang di pasaran itu diperbuat dari polyester. Polyester ini adalah dari plastik. Plastik, senang cerita, kita bayangkanlah kita pakai plastik dalam tudung kita. Benarnya tak selesa. Ya, memang kita nampak dia lembut, kan, teknologi sekarang. Tapi hakikatnya dia adalah tetap tidak selesa. Okey. Katakanlah ada orang tanyalah, sutera ni susah pula nak dapat yang asli, mahal kan. Boleh je nak dapatkan kain material yang lain. Dengan syarat, kain itu adalah kain yang hidup. Istilah kain hidup ni mungkin kita boleh sebutkan, ada beberapa nama, material kain ni, seperti bambu, tencel, linen, cotton, itu antaranya. Jadi, walau bagaimanapun,
disebabkan kewujudan fibroin dan sericin pada sutera ni, dia membantu untuk menenangkan saraf kita. Dan saya rasa kelebihan kita sebagai wanita diberikan kelonggaran dan dibenarkan memakai material daripada sutera ini sebenarnya membantu menenangkan sistem tubuh kita. Wanita yang mudah sangat nak emosi, cubalah. Okay, tapi kalau katakanlah susah nak dapat, sebab banyak je dia tulis sutera tapi tipu kan. Ada cara dia untuk kita check macam mana sutera ni asli. Nanti kita akan ceritakan dalam video yang lain. Okay, jadi bila badan dah rasa selamat, dah rasa stabil, tak rasa lagi iritasi dengan sentuhan daripada kain-kain yang tak tentu-tentu ni, okay, maka kita mula rasa relax. Dan yang terakhir adalah terapi kosmetik dan skin barrier. Apakah itu terapi kosmetik? Adakah kita kena pakai makeup? Tidak, bukan. Terapi kosmetik dan skin barrier ni lebih kepada melihat keadaan kulit. Apa kepentingan keadaan kulit? Sedangkan kita stres ni dalam hati, kan? Dia macam ni. Apabila kita mengalami stres emosi, dia boleh bagi kesan kepada skin barrier kita. Kulit kita jadi kusam, dia jadi sensitif. Kalau pigmen tu jadi keluar lagi banyak, ya. Jadi, hormon stres ni dia boleh mempengaruhi kulit seseorang. Dan di situ juga dia punya sebaliknya adalah kita kena tengok juga apakah yang kita guna kepada kulit kita yang kita mungkin tak kata stres sebab isu kecurangan tadi, tetapi dia memberi stres kepada sistem tubuh kita kerana kulit adalah organ terbesar tubuh kita. Jadi, penggunaan bahan-bahan yang merosakkan skin barrier kita ni memburukkan lagi keadaan stres yang dialami. Maka itulah antara kaedah-kaedah yang kita fikirkan bersesuaian. Banyak lagi kot, ada lagi kot, tetapi yang saya nampak dan kebiasaannya kami amalkan di sini, itulah ada 10 kaedah yang utamalah. Mungkin kita akan combine juga dengan beberapa kaedah yang lain. Jadi maknanya bila ada orang yang berharap, yang berhasrat nak buat rawatan ni, dia dah dapat tahu, oh ini rupanya kaedah-kaedah yang boleh membantu dia keluar dari keadaan badan dia yang sangat stres, menanggung kesedihan tersebut.